Kalau awak nak saya tolong awak dengan Mel, boleh je. Awak kena keluar dengan saya, okey? Dan kalau betul cinta Mel tu tak rapuh, yang macam awak banggakan sangat, awak pilih saya. Boleh? Damia. The way you view love and relationship, sumpah, tak betul. Okay? Cinta awak akan sentiasa rapuh sebab bertunang pun awak masih ada hubungan dengan saya. Jika awak bertunang dan awak curang dengan dia, tak mustahil awak takkan curang bila dengan saya. Saya tak curang lah. Kan saya dah cakap awak saya tak curang. Saya dengan Hadi tu sebab itu perkahwinan yang diaturkan. Tapi saya sayang awak, Mikael. Saya cinta awak. I love you. Walaupun awak tak sayangkan tunang awak, awak tak sepatutnya ada hubungan dengan orang lain. Okay? That is considered cheating, Damia. Alah, Mikael bolehlah. Bagilah saya peluang. Saya boleh bagi apa je awak nak lebih daripada Mel. Percayalah cakap saya, Mikael. Saya sayang awak, Mikael.